Antony Blinken mengatakan tidak perlu kita bahas dengan panjang lebar kegagalan yang terlalu besar ini, cukup dengan kita melihat kepada satu perkara saja, iaitu sebelum daripada perang yang Amerika lancarkan 28 Februari yang lalu, Selat Hormuz terbuka dengan begitu bebas tanpa kawalan oleh mana-mana pihak. Tetapi selepas perang yang dikatakan berjaya menewaskan, mengalahkan, menggagalkan, melemahkan Iran tersebut, tiba-tiba Iran menjadi pengawal kepada Selat Hormuz dan Amerika bersama dengan kuasa-kuasa barat yang lain pun tak mampu sampai ke hari ini, bulan kelima, untuk kembali membuka Selat Hormuz secara bersendiri, memaksa Iran untuk meninggalkan Selat Hormuz dalam konteks kawalannya, ataupun membiarkan selat tersebut terbuka bebas sebagaimana sedia kalanya. Tak berlaku, dengan makna perang yang dilancarkan telah pun memberi satu kuasa baru kepada Iran untuk jadi pengawal kepada Selat Hormuz, menandakan ianya petunjuk yang jelas, kata Antony Blinken, satu kegagalan dalam merancang, kegagalan dalam bertindak, seperti tidak ada hala tuju dalam satu tindakan besar seumpama melancarkan perang terhadap Iran tersebut. Presiden Donald Trump telah pun mengarahkan Angkatan Tentera Amerika untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Setelah mana serangan untuk pusingan baru ini telah pun dilakukan sekitar 2 minggu, dan perkara itu disahkan oleh Komander Tentera Amerika yang bertanggungjawab terhadap kawasan Middle East, yang mengatakan bahawa tindakan yang mereka melakukan serangan-serangan baru kepada Iran itu tidak membawa sebarang keuntungan yang strategik kepada negara tersebut, dan mereka gagal untuk mencapai matlamat mereka di sebalik serangan yang berlaku. Apa beza sebenarnya di antara perang yang dimulakan oleh Amerika dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari yang lalu, sehinggalah berlakunya gencatan senjata sementara membawa kepada satu MOU pada 18 Jun yang lalu, dengan perang yang dimulakan balik oleh Donald Trump sekitar 2 minggu yang lalu terhadap Iran. Kali ini serangan tidak ditumpukan kepada bandar-bandar utama sebagaimana Tehran, Isfahan, Qom dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku pada bulan Mac dan April yang lalu, tetapi lebih ditumpukan kepada kawasan yang berdekatan dengan Selat Hormuz, terutamanya Bandar Abbas, iaitu bandar pelabuhan yang paling hampir dengan Selat Hormuz, dan pelbagai bandar-bandar lain yang ada di sekitar selat tersebut. Dengan jelas ianya bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan ketenteraan Iran, terutamanya pasukan tentera laut Iran yang berada di sana, bagi tujuan untuk membuka Selat Hormuz sepenuhnya di tangan pihak Amerika. Tetapi setelah 2 minggu serangan besar-besaran dilakukan oleh Amerika, ternyata ia memberi kesan kepada kekuatan tentera laut Iran yang dikatakan berjaya di-downgradekan, berjaya diturunkan kekuatannya, tetapi tetaplah ia tidak mampu untuk membuka Selat Hormuz tersebut. Mereka boleh mengebom kem-kem tentera, begitu juga dengan kapal-kapal ataupun bot-bot milik tentera laut Iran, tetapi mereka tidak boleh memastikan Selat Hormuz itu dibuka. Maka kapal-kapal yang datang daripada negara-negara teluk, negara-negara GCC, yang cuba untuk melepasi Selat Hormuz dengan tidak menuruti jalan yang ditentukan oleh pihak Iran, maka mereka kekal berdepan dengan kesulitan apabila ditembak oleh pasukan angkatan bersenjata IRGC daripada Iran, menyebabkan kapal-kapal kebanyakannya tidak berani untuk meneruskan pelayaran mereka, berpatah balik menuju ke negara-negara Gulf, ataupun membuat keputusan terus untuk tidak keluar daripada Selat Hormuz tersebut ataupun masuk ke Selat Hormuz. Dengan makna akhir sekali, walaupun serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Amerika selama 2 minggu ini kepada kawasan-kawasan strategik milik Iran di sekitar Bandar Abbas tersebut, dan juga jaminan Amerika untuk melakukan apa yang dikatakan sebagai escort ataupun kawalan kepada kapal-kapal tersebut di lautan, ianya tidak meyakinkan mana-mana kapal untuk melalui Selat Hormuz tersebut, dan ianya tidak pun memadamkan ataupun menamatkan kawalan Iran terhadap Selat Hormuz tersebut. Maka itu yang berlaku, yang menyebabkan Komander Amerika yang bertanggungjawab terhadap Middle East mengatakan bahawa tidak ada sebarang benefit ataupun keuntungan strategik yang mereka perolehi daripada serangan yang mereka lakukan. Tetapi apa yang berlaku ialah sebaliknya bagi pihak Amerika. Apabila Iran melakukan serangan balas yang kali ini disasarkan dengan sasaran yang minimum, tetapi ianya berimpak tinggi,
Sebagai contoh, negara-negara yang menjadi sasaran serangan pada ketika ini ialah pangkalan-pangkalan tentera Amerika yang berada di Bahrain, Kuwait, Jordan dan juga di Irbil, kawasan Kurdistan, wilayah autonomi yang berada di Iraq. 4 negara ini ataupun 4 lokasi ini menjadi sasaran Iran dan tidak diperluaskan terlalu meluas ke negara-negara lain sebagaimana yang berlaku pada bulan Mac dan April yang lalu. Sasaran ini adalah sasaran terhadap bukan sekadar lokasi-lokasi kem-kem tentera Amerika, tetapi juga pusat-pusat kawalan strategik mereka, logistik Amerika dan juga lokasi-lokasi yang diistilahkan oleh Iran adalah persembunyian tentera-tentera Amerika yang selama ini berada di dalam kem kemudian berpindah ke kawasan pertempatan awam yang dirahsiakan tetapi tetap menerima sasaran serangan daripada Iran. Sebagai contoh apa yang diberitakan oleh pihak media di Amerika sendiri, mereka mengatakan bahawa pangkalan tentera Amerika yang berada di Irbil, iaitu di kawasan Iraq dalam wilayah Kurdistan autonomi di dalam negara Iraq tersebut, boleh dikatakan total destroyed ataupun hampir musnah sepenuhnya, tak boleh digunakan lagi. Begitu jugalah pangkalan tentera mereka yang paling strategik yang berada di lapisan terakhir sebelum memasuki negara haram Israel, iaitu pangkalan tentera Amerika yang berada di Jordan, berjaya ditembusi, dimusnahkan dan menyebabkan kematian beberapa orang anggota tentera Amerika, sehingga ianya menjadi satu berita besar bagi negara mereka di dalam negara mereka sendiri. Ini adalah satu kesan buruk kepada mereka di sebalik mereka gagal untuk membuka Selat Hormuz, menamatkan kawalan Iran terhadap Selat Hormuz. Mereka pula menerima bala baru, iaitu kem-kem tentera mereka dan anggota tentera mereka menerima kemusnahan dan kematian pada jumlah yang tidak mereka sangkakan. Lalu Trump mengumumkan bahawa kedua-dua pihak sedang menuju kepada diplomasi, iaitu satu usaha untuk mencari pelan damai baru. Dengan makna ini adalah siri keempat, siri diplomasi yang diusahakan oleh pihak pentadbiran Amerika, pimpinan Donald Trump. Kalau kita lihat daripada perlantikan Donald Trump secara rasminya sebagai Presiden Amerika pada Januari 2025, beliau cuba untuk memulakan satu usaha diplomasi dengan pihak Iran. Tekanan dan tawaran dikenakan secara serentak kepada Iran agar berunding dengan Amerika. Berakhir dengan Iran bersetuju untuk berunding dengan mereka sejak daripada April dan juga Mei pada tahun 2025. Tetapi menjelang bulan Jun, ketika mana rundingan telah pun diadakan sebanyak 5 kali yang dimediatorkan oleh pihak Oman terutamanya, tiba-tiba sekutu utama Amerika di rantau tersebut, iaitu Israel, memulakan perang 10 hari terhadap Iran. Maka terbatal segala rundingan-rundingan diplomasi yang dijalankan tersebut. Iran berdepan dengan peperangan selama 10 hari dan ia berjaya bertahan. Maka dibuka lagi rundingan berikutnya, terutamanya pada bulan Disember 2025 dan juga pada bulan Januari, Februari 2026. Tetapi sekali lagi, ketika mana rundingan sedang dijalankan di antara Iran dengan Amerika, yang diadakan di Oman dan juga diadakan di beberapa buah negara Eropah, tiba-tiba Amerika memulakan peperangan baru terhadap Iran dengan skala yang lebih besar, secara rasminya bermula daripada 28 Februari tahun 2026 bersama dengan Israel. Maka tergendala ataupun terbatallah usaha diplomasi tersebut. Mereka memasuki perang pusingan yang kedua. Kemudian setelah mana perang yang bermula pada 28 Februari bersambung pada bulan Mac dan juga April, berakhir dengan gencatan senjata sementara dan akhir sekali diadakan rundingan berikutnya yang dikatakan membawa kejayaan, sehinggalah kedua-dua pihak, iaitu Presiden Trump dan juga Presiden Pezeshkian, Presiden Iran, menandatangani MOU, perjanjian damai ke arah menuju kepada gencatan senjata secara penuh, iaitu pada tarikh 18 Jun 2026. Dan baru jalan beberapa minggu perjanjian damai tersebut, usaha damai tersebut, sebelum mereka memasuki satu rundingan berikutnya ke arah pada gencatan senjata yang lebih kekal, tiba-tiba mereka memulakan serangan ketiga, iaitu serangan ketenteraan yang ditumpukan di sekitar kawasan Bandar Abbas dan kawasan-kawasan sekitarnya berdekatan dengan Hormuz sekitar 2 minggu serangan. Dan hari ini bila mana Trump mengumumkan serangan dihentikan, disokong oleh komander tentera Amerika sendiri yang mengatakan ia tidak membawa sebarang keuntungan kepada mereka, akhir sekali Trump juga di pihak Iran mengumumkan sekali lagi untuk siri yang keempatnya, iaitu usaha diplomasi sedang dijalankan oleh kedua-dua pihak. Jadi di sini perkara ini dikritik oleh banyak pihak di Amerika sendiri, terutamanya mereka yang terlibat dalam pembuatan dasar hubungan luar,
Begitu juga lah profesor-profesor dalam bidang hubungan antarabangsa yang ada di Amerika, dan mereka terlibat dalam rundingan-rundingan sebelum daripada ini di bawah pentadbiran Barack Obama, yang bagi mereka apa yang dilakukan oleh Trump melalui peperangan ini dan kemudiannya berdiplomasi, perang lagi, diplomasi lagi sebanyak 4 pusingan, perang 3 pusingan dan usaha diplomasi 4 pusingan, jelas menunjukkan bahawa Trump dan juga pentadbiran Amerika pada ketika ini tidak ada sebarang hala tuju, tidak jelas hala tujunya. Maka bila tidak clear hala tuju ataupun misi dalam peperangan dan tindakan-tindakan berkait dengan dasar luarnya, ia menunjukkan satu sifat kegelojohan yang membawa impak buruk kepada Amerika. Satu perkara yang disebut oleh bekas sekretari negara Amerika di era Joe Biden, iaitu Antony Blinken. Antony Blinken mengatakan tidak perlu kita bahas dengan panjang lebar kegagalan yang terlalu besar ini. Cukup dengan kita melihat kepada satu perkara saja, iaitu sebelum daripada perang yang Amerika lancarkan 28 Februari yang lalu, Selat Hormuz terbuka dengan begitu bebas tanpa kawalan oleh mana-mana pihak. Tetapi selepas perang yang dikatakan berjaya menewaskan, mengalahkan, menggagalkan, melemahkan Iran tersebut, tiba-tiba Iran menjadi pengawal kepada Selat Hormuz, dan Amerika bersama dengan kuasa-kuasa barat yang lain pun tak mampu sampai ke hari ini, bulan kelima, untuk kembali membuka Selat Hormuz secara bersendiri, memaksa Iran untuk meninggalkan Selat Hormuz dalam konteks kawalannya, ataupun membiarkan selat tersebut terbuka bebas sebagaimana sedia kalanya. Tak berlaku, dengan makna perang yang dilancarkan telah pun memberi satu kuasa baru kepada Iran untuk jadi pengawal kepada Selat Hormuz, menandakan ianya petunjuk yang jelas, kata Antony Blinken, satu kegagalan dalam merancang, kegagalan dalam bertindak, seperti tidak ada hala tuju dalam satu tindakan besar seumpama melancarkan perang terhadap Iran tersebut. Jadi ini antara siri-siri kegagalan sebuah kuasa besar yang sedang berdepan ataupun bergelut dengan the rising power yang muncul dengan pelbagai, bukan sekadar China, banyak lagi negara-negara lain yang muncul pada ketika ini. Di dalam pergelutan itu, mereka hilang punca, mereka hilang rationality, mereka hilang perancangan dan kegeligaan mereka untuk membawa kejayaan dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Nampak gayanya hari ke hari sebarang tindakan yang mereka lakukan tidak membawa kejayaan kepada Amerika, tidak meningkatkan kuasa dan pengaruh Amerika sebagaimana dahulunya, malah membawa negara tersebut menjadi sebuah negara yang hari ke hari tidak menemui jalan keluar terhadap krisis yang mereka sendiri ciptakan. Itulah yang berlaku sehari dua ini.